الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط لديه بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Kita sambung Adabut Ta'amul Ma'al Quran karangan Syekh Ahmad Hussein bin Abdul Karim. Wa ala kulli ahadin an yanzura fi amri ahlihi fi salatihim wa siyamihim wa adai ma yalzamuhum fi taharatihim, dan atas tiap-tiap seorang, yakni menjadi tanggungjawab setiap individu untuk dia melihat kepada urusan ahli keluarganya pada keadaan salat mereka, puasa mereka, dan pada menyempurnakan apa yang wajib bagi mereka dalam taharah mereka. Maksudnya jadi tanggungjawab kepada setiap kita, ketua keluarga, untuk melihat bagaimana cara isteri kita sujud, bagaimana cara isteri kita sujud, bagaimana cara anak kita mengambil wudu sebagai contoh, cara basuhan dia, bagaimana dia berpuasa. Jadi semua ketua keluarga perlu melihat ibadah-ibadah yang wajib ini adakah disempurnakan dengan baik oleh ahli keluarganya. Sambung lagi, insya-Allah. Wa yas'aluhum, dan hendaklah dia bertanya kepada mereka. Tanya sembahyang tak lagi, tanya sembahyang maghrib berapa rakaat. Dia kata 5. Kata dia
Bayang maghrib 5, 3 dia. Puasa yang Allah wajibkan di bulan apa? Bulan Sya'ban. Kacau. Kena tanya, no? Bulan Sya'ban dia puasa awal sangat. Jadi kena tanya. فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يُحْسِنُ ذَلِكَ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ تَذْكِيرًا لَهُ وَتَأْكِيدًا لِمَا فِي قَلْبِهِ. Siapa yang melakukan amal ibadah tadi dengan baik, siapa yang baik pengamalan ibadahnya di kalangan mereka, yakni di kalangan ahli keluarganya, maka jadilah pertanyaannya itu sebagai peringatan dan sebagai pengukuhan apa yang ada dalam hatinya. Kalau isteri dia telah tahu sesuatu hukum, berapa anggota yang perlu kena di lantai ketika kita sujud, dia pun jawab 7. Apa dia? Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, yakni 2 perut jari kanan dan perut jari-jari kiri. Dia boleh jawab. Kita tanya dia, kalau sujud kaki duduk lagu tu tak kepak walau hanya 1 jari, sah tak? Tak sah, dia kata. Kita tanya dia wuduk, kalau kaki kena tek cicak, batal tak wuduk? Dia kata tak batal. Lepas tu kena buat apa? Cukup basuh di tempat yang kena tek cicak tadi. Dia faham tu. Kalau dia tak faham, dia kata kena tek cicak, kena ambil wuduk lain. No? Sedangkan kena najis bukan perkara yang membatalkan wuduk. Kena tanya. Bila kita tanya, kata Syekh Ahmad Hussein bin Abdul Karim, bagi anak-anak atau ahli keluarga yang memang telah baik pengetahuannya, baik ibadahnya, jadilah pertanyaan kita itu tazkiran lahu, peringatan untuk dirinya, wa ta'kidan lima fi qalbih, dan jadi pengukuhan apa yang ada dalam hatinya. Nak tanya, Nabi ada berapa sifat yang wajib? Dia kata 4. Alhamdulillah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia tanya balik, ayah tanya, ayah tahu lah. Aku tanya, hang tekan aku tak tahu. Aku mengaji bila kecil tu. Dia pun tak tahu lah. Dia tahu, dia ingat lah nak terjemah, tahu apa tahu. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dia terjemahan, tak apa lah, kira anak aku boleh jawab cukup lah. Dia cover pandai. Dia kata, takkan ayah tak tahu? Ayah tanya hang, mestilah ayah tahu. Isu anak balik kafar, tengok dia duduk atas meja, anak duduk baca buku kafar, cari hak jawapan tu. Tabligh, amanah, Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Wa in kana la yuhsinu kana dhalika ta'liman lahu. Kalaulah ahli keluarga itu di kalangan orang yang tidak baik pengetahuan dan baik ibadahnya, maka jadilah pertanyaannya itu sebagai ta'liman lahu, pembelajaran bagi ahli keluarganya itu. Saja dia tanya, basuh bau ni masa ambil wudu,
Apa hukum dia? Tak tahu. Cik pun tak pernah basuh. Ni lehat bau pula. Ada ulama kata dia sunat, no? Jadi dia pun tahu ilmu baru, sunat. Macam tu. Tanya dia bila nak niat wuduk tu di mana bermula? Dia kata masa mula-mula basuh tangan sampai pergelangan tangan. Bukan macam tu. Niat hak betul ketika kita basuhan wajib yang pertama, basuh muka. Ayak kena muka, terus niat dalam hati sahaja, aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala, atau mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Baik, jadi kalaulah ahli keluarganya itu tidak tahu, maka jadilah apa yang dia tanyakan itu sebagai pembelajaran bagi ahli keluarga itu. Thumma hakadha yura'i sighara waladihi, begitulah dia meraihkan dan menjaga anaknya yang kecil, wa yu'limuhum, dan memberitahu kepada mereka, idza balaghu sab'an aw 8 sinina as-salah, dan dia mengajarkan mereka, wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka apabila mereka sampai usia 7 tahun atau 8 tahun, as-salata, salat. Macam itulah. Anak dia kecil sampai 7 tahun, dia mula ajakkan anak dia sembahyang. Ini yang penting ni, yang saya duk sebut. Ajak daripada kecil. Sesuatu perkara yang diwajibkan pada usia itu kena buat masa usia tu. Contoh, satu masalah berkaitan dengan budak kecil. Aurat budak kecil 6 tahun ke bawah ni, kiranya tak mumayyiz lagi. Di mana batasan aurat dia? Aurat dia adalah kemaluan depan dan belakangnya sahaja. Budak 6 tahun ke bawah, aurat dia kemaluan depan dan belakang, kubul dan dubur. Maksud dia, kalau ayah mak tu bagi pakai pampers, dia berjalan depan orang lain, tak berdosalah mak ayah tu. Nampak tak? Tapi kalau ayah mak dia, anak duk mandi telanjang bulan, umur 2 tahun, burung punai pun duk nampak buh dalam Facebook, apa hukum? Haram. Hukum ni haram. Pasal itu aurat budak 6 tahun ke bawah, mesti tutup kemaluan depan belakang. Boleh lah. Orang nampak juga bom punai tu. Baik. Bila dia dah besar, anak perempuan bila dia usia kemungkinan untuk haid 9 tahun. Biasa dia umur 6 tahun, kita tak buh tudung tak apa. Bila dia dah main umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita dah mula kena bagi dia biasa. Tapi selagi dia tak balik lagi, itu umur kemungkinan balik. Kata dia umur 11 tahun dia balik, dia main haid dah. Masa tu tuntutan sudah jadi wajib. Jangan kali. Dia 11 tahun dia balik, terus cepat-cepat jaga tudung dia, jaga aurat mana patut. Nanti bila dia besar payah.
Payah. Kita hidup di zaman apa panggil apa, Gen Z, Gen Z. Gen Z ni di antara (1995) kan sampai 2002 kot. Generasi ni cepat koyak. Kalau kita ralik dia, nanti bila dia besar, kita payah nak suruh dah apa yang kita sepatutnya suruh masa kecil. Tu nak bang tu. Memang kena peringat. Tuan-tuan tengok ni, saya duk sebut, naik atas kereta, nak suar kaki atas dashboard, kita biar lah, ayah pun tak ada apa. Tuan-tuan, tambah anak perempuan, suar kaki menjulung. Tak ada dalam Quran, hadis pun larang. Ya, tapi adab kita, dia ada bab masalah masyarakat tengok elok. Dia betul. Tak elok. Bila dia duduk besar dengan kasar perilaku fizikal tu, tak cantik. Saya tengok satu budak perempuan, saya duduk serita, dia kerja di satu klinik. Kami baru keluar klinik tu, dia turun kereta. Ayah, rasanya ayah dia main hentak dengan mak dia duduk sebelah. Ayah jadi pemandu, mak duduk sebelah. Ayah tu rambut putih tua dah. Dia turun kereta, dia pegang handset. Daripada turun pintu kereta, pegang handset, berjalan nyong masuk dalam klinik. Ayah dia panggil pun dia tak kalih lah. Kalih kat kereta belah kiri, tak kalih. Orang turun pergi salam, cium tangan mak ayah. Masuk kerja ni, ayah pergi hantar pergi kerja. Baik tak sangat ayah. Pergi hantar, patutnya handset simpan sat. Berjalan bukan berapa meter pun, masuk dah klinik. Satgi sampai lepas mak ayah dah pusing balik dah, buka lah handset. Tak dan turun kita duk main handset. Kita tahu kalau benda sibuk, kita boleh nampak benda di WhatsApp. Tapi kalau benda duk kes-kes ni, tu bukan sibuk. Anak pasal apa dia main umur 20-an dia jadi lagu tu? Dia tak kerti bahawa yang main hantar dia mak ayah. Pasal bila kecil tak dan dididik. Jadi sebab tu semayang Nabi kata 7 tahun suruh, 10 tahun tak semayang kena tibai. Kita tak ikut Nabi suruh, nanti sakit kita nak suruh dia. Umur 7 tahun jangan tibai, 8 tahun jangan tibai, 9 tahun jangan tibai, suruh ya. Tapi umur 10 tahun tibai. Tibai tu yang tak melukakan. Syarat ya, sap sikit ya. Jadi yang ni yang penting ni, daripada kecil bila kita duk latih selalu, balik pegang Quran dulu, subuh-subuh nak pergi sekolah pegang Quran dulu, dia terbiasa. Tapi kalau dah terlalu lambat, sampai akhirnya ramai juga anak-anak hari ni yang tak erti baca Quran, jadi akhirnya dia dah terbiasa dengan handset terlalu lama dalam hidup dia. Quran dia langsung tidak menghiburkan dia. Bagi dia Quran tu tak langsung menenangkan dia. Dia tengok Quran tu. Ni jangan main-main dengan usia kecil. Usia itulah yang membina seorang pemimpin. Baik, sambung no. Wa yadribuhum idza balaghul 'ashra 'ala tarki dhalik, dan hendaklah dia memukul mereka apabila mereka telah sampai umur 10 tahun kerana meninggalkan perkara itu, yakni meninggalkan sembahyang. Faman kana minan nasi qad khassara fima madha i'taqada qabulahu wal akhdha bihi fima yustaqbal, wa in kana yaf'alu dhalika wa qad 'arafahu fa innahu
fa innahu idza marra bihi ta'ammalahu wa tafahamahu. Siapa di kalangan manusia yang dia telah mencuaikan masa lalunya, tapi dia mengharapkan yang telah mencuaikan masa lalunya, i'taqada qabulahu, hendaklah dia mengharapkan penerimaannya. Apa yang dulunya, contohnya sampai satu masa baru dia boleh baca Fatihah dengan betul, haraplah ke Allah, mudah-mudahan Allah terima hal lalu, Allah terima. Wal akhdha bihi fima yustaqbal, dan hendaklah di masa hadapan dia memperbaiki perkara itu. Contohlah lain, anak pertama dia dulu dia tak dan didik betul-betul, sehingga dia terasa kesan kelalaian dia mendidik di usia kecil. Maka bila main anak yang lain, dia aku dah cerdik sikit dah, jadi dah biasa ada anak pertama, anak kedua, dia dah mula perbaiki diri dia. Apa yang datang perlu lebih baik daripada yang dahulunya zaman awal-awal menikah dulu. Wa in kana yaf'alu dhalik wa qad 'arafahu fa innahu idza marra bihi ta'ammalahu wa tafahamahu. Dan seandainya dia telah melakukan perkara itu, maksud dia benda-benda yang Nabi suruh, jaga sembahyang anak isteri, tanya apa yang patut tentang puasanya, tentang sembahyangnya, taharahnya, bersucinya, dia dah buat dan dia mengetahui perkara itu, maka andai datang lagi perkara itu, ta'ammalahu wa tafahamahu, cukuplah dia untuk merenungnya dan cuba memahaminya lagi baik. Kita sambung. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, begitulah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Begitulah firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha. Tadi saya baca satu kalam seorang ulama. Dia kata bukti Allah terima ketaatan kita adalah datangnya ketaatan yang seterusnya selepas ketaatan itu. Bukti Allah menolak ketaatan kita adalah datangnya maksiat sesudah ketaatan itu. Pi haji, balik-balik, tutup aurat, masa haji itu hilang, tinggal kenangan. Balik-balik dia pakai balik baju lama dia yang tidak sempurna penutupan aurat, faham? Lepas ketaatan datang maksiat, maksud dia ketaatan sebelum tu tidak diterima. Keluar masjid, tengok anak dara siapa lalu, dia buat tanya, anak dara siapa? Nak darah siapa? Apa nak darah aku lah. Silap dia tanya kat pak budak perempuan, dia tengok anak aku lah. Baik. Tadi pun keluar surau, keluar masjid, datangnya maksiat lepas tu dikhawatiri. Tadi tak sempurna, ketaatan tadi ditolak. Itu takut.
Tapi kalau lepas taat, datang taat, datang taat, datang taat, kerana ketaatan dia akan membawa kepada ketaatan yang seterusnya. Ketaatan dia akan jadikan hati itu bersih dan kita lagi kuat untuk buat ibadat. Tapi kita risau, kadang-kadang kita buat dosa selepas kita buat satu pahala, itu yang kita pun tak tahu. Baik, jadi taubat nasuha, taubat dia bersih. فَإِذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ, apabila dia membaca ayat ini, تَذَكَّرَ أَفْعَالَهُ فِي نَفْسِهِ, hendaklah dia mengingat tentang perbuatannya pada dirinya, yakni apa yang dia lakukan untuk dirinya. وَذُنُوبَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ, dan hendaklah dia ingat dosa-dosanya di antara dia dan di antara selainnya daripada zulamat, daripada kezaliman, wal ghibah, umpatan, wa ghairiha, dan selainnya. Duk sorang-sorang, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, yang suci, yang murni. Bila dia baca, dia ingat dosa dia pada diri dia sendiri menjerumuskan diri dia ke dalam dosa, dan dia teringat dosa dia sesama manusia, sama ada dalam bentuk kezaliman demi kezaliman, umpatan atau selainnya. Waradda zulamatahu, hendaklah dia kembalikan apa-apa perkara yang dia telah zalimi, yakni kembalikan apa yang perlu dikembalikan, hak-hak orang yang dia ambil. Wastaghfara min kulli dhanbin, hendaklah dia bertaubat dari setiap dosa. Qassara fi amali, juga kerana dia telah cuai dalam amalannya, yakni melakukan perkara yang mengurangkan kesempurnaan amalan dia. Wa nawa ay yaquma bidzalika, dan hendaklah dia berniat untuk bangun dari perkara itu, yakni untuk bertaubat. Wa yastahilla kulla man bainahu wa bainahu syai', hendaklah dia meminta halal kepada setiap orang yang di antaranya dan orang itu, di antaranya dan di antara orang itu ada sesuatu, min hadhihi zulamat, daripada bentuk kezaliman ini, man kana minhum hadira, bagi mereka yang hadir, yakni yang ada. Bila dia buat salah ke orang, jangan dia masuk mahkamah dengan apa yang dibayarnya, sebagai contoh, maka apa yang dibayarnya menyebabkan dia menangkis. Tok Wan saya cerita masa puluhan tahun dulu, dia pakai motor besar, mungkin 50 tahun dulu, dia accident teruk. Accident teruk, motor besar malah accident teruk kan. Bawa deras, lawan kes, lawan dengan seorang Cina masa tu, 50 tahun dulu ni. Tok Wal saya kata, nak buat macam mana, dia ada duit, dia menang. Ni cerita bukan masa dekat ni, 50 tahun dulu menang lah. Tokek tadi menang, tapi di hadapan Allah semuanya bangkit balik. Setiap yang kita menang, tambah kita orang Islam yang nak ke syurga, semua tersangkut di qantarah, di jambatan khas. Semua orang akan tuntut balik apa yang kita zalimi. Tu takut. Ni
Ni kata Syekh, hendaklah dia meminta halal di apa yang ada di antara dia dan orang lain daripada bentuk-bentuk kezaliman. Man kana minhum hadira, siapa yang hadir di kalangan mereka, yakni siapa yang dapat dia temui lagi. Wa ay yaktuba ila man kana ghaiban, dan hendaklah dia menulis sesuatu kepada orang yang gaib. Orang tu tak ada, duduk Pulau Pinang, pindah piduk Melaka. Kalau hari ni boleh telefon lah, dia tulis sesuatu atau dia hantar mesej atau sebagainya. Dia nak pergi jumpa, dia tak mampu pergi jumpa contohnya, maka dia tulis sesuatu, hantar permohonan maaf dia, kembalikan hak orang tu. Wa ayyarudda, ini wa ayyarudda ma kana ya'khudhuhu ala man akhadahu minhu, hendaklah dia mengembalikan apa yang telah dia ambil daripada orang yang dia ambil daripada orang itu, mangsa dia. Dengan penipuan dia, dia tipu orang macam-macam. Makcik pakcik nak pergi umrah dah, duk simpan duit nak pergi haji, habis 30-40 ribu, dia jadi scammer. Masa cari balik, jenuh. Masa buat scammer tu tak ingat. Tak lepas di dunia ni, tunggu sana lagi sakit, nak cari tang mana. Semua manusia daripada zaman awal, bahkan makhluk lain. Allahu Akbar. Ni Elmi ada hutang bawah, tak ada hutang. Hendaklah dia bagi balik, kembalikan. Ni kena ingat balik. Kok ada buku kawan kita pinjam dulu, ada buku kawan kita pinjam atau kita ambil di mana-mana buku, balik rumah sat tinggal tu cangkui, pinjam cangkui sampai 17 tahun tak hantar, buat harta terus. Sampai dia kata dia senang buat kesimpulan, tak apalah, lama dia tak minta, dia halal lah kot, dia senang buat kesimpulan. Kawan tu pun dia jumpa, tak apalah, senyum, angkat tangan ambil lah. Dalam hati kata dia ni, cangkui aku pun dia balas 17 tahun. Jangan markah, betul kadang-kadang ada benda yang kita ambil, bila kita tak bagi dalam tempoh dia, dia akan ralit sampai lama. Macam hutang lah. Janji nak bayar bulan Julai ni, tak bayar Julai, dia akan lajak tu sampai tahun depan kan, Julai tahun depan. Tak lajak bulan tahun depan ni, halal satu benda yang kita tak bagi pada tempohnya, biasanya kadang-kadang kita terlajak tu sampai faya'taqidu hadha fi waqti qira'atil Quran, maka hendaklah dia beriktikad perkara ini pada waktu dia baca Quran, hatta ya'lamallahu ta'ala, sehinggalah Allah mengetahui. Dan memang Allah dah tahu pun, hatta ya'lamallahu ta'ala minhu, sehingga Allah mengetahui daripada dia, annahu qad sami'a wa ata'a, bahawa dia seorang yang mendengar, yakni mendengar apa yang Allah suruh, wa ata'a, dan taat. Fa idza fa'ala al-insanu hadza, apabila manusia melakukan perkara ini, apabila insan itu melakukan perkara ini, kana qad qama bi kamali tartilil Quran, maka sesungguhnya dia telah menegakkan kesempurnaan mentartilkan Al-Quran. Maksud dia macam ni, dia tak buat semua perkara tu, dia tengah duk baca Quran, dia tengah duk baca ayat, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang suci. Dia duk baca ayat tu, tapi fikiran dia dah mula hadir. Ya Allah, aku dosa aku banyak, dosa aku dengan orang ni aku kembalikan barang dia, orang ni aku akan tuntut kemaafan daripada dia, orang ni aku kena minta halal balik apa yang aku telah buat pada dia. Masa tu dia duk baca Quran, tapi dia dah mai dah rasa
hadir makna ayat taubat. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah, minta ampun pada Allah. Dengan manusia, kena minta halal daripada manusia. Dia dah main semua tu, memenuhi hati dia. Masa dia duk baca, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi yang ni yang Syekh kata, sehingga Allah tahu. Allah memang tahu dah kan, cuma nak apa kata, Allah mengetahui bahawa dia ketika itu mendengar dan juga taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia bacaan Quran dia tak sia-sia, dia menghayati. Itu yang saya duk sebut. Kita bila baca Quran, kita jangan hanya terjemah, tapi kita menjiwai, seakan-akan di sana ada monolog hati dengan Allah. Ada kata-kata hati yang kita sedang luahkan pada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau terjemah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita tadabbur, kita tenggelam dalam makna tu. Ya Allah, daripada aku tak ada apa, kerja tak ada, Engkau bagi kerja. Mencari pasangan beberapa tahun, akhirnya menemui isteri aku. Daripada isteri ada anak-anak, daripada anak-anak naik pangkat, boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Dia jadi itu, dia tenggelam tu. Dulu aku sakit, Engkau bagi aku kembali pulih. Dia main segala benda yang menyebabkan sesak dada dia kerana besarnya apa yang Allah dah bagi kat dia. Dia yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang tu, dia main semua. Engkau lah yang Maha Pemurah, Engkau bagi kat aku begini. Dia main tu. Engkau izinkan aku sujud ketika dosa memenuhi dadaku, ya Allah. Engkau izinkan hamba-Mu yang hina ini meletakkan dahi ke lantai sujud padamu ketika Engkau tidak benarkan sebahagian hamba yang lain sujud. Mereka tidak dipanggil untuk sujud, aku boleh sujud. Dia main. Dia main tu, dia sesak. Dia rasa tu tak tahan. Oh, boleh menangis. Baru boleh rasa nikmat baca Quran, nikmat sembahyang. Okey, sambung balik noh. Fa idza waqafa 8:49 kita masuk ke apa? Sikit. Saya pun tak mau panjang malam ni, insya-Allah. Ada makan mana ni? Doyan. Ada doyan. Baru ni ada Jabatan Pertanian buat program doyan lah, doyan di masjid kat rumah saya. Kat Masjid Korea saya, Masjid Ar-Rasyidin. Kupas banyak-banyak, ada 3-4 hari tu jamu durian. Batok panjang. Saya pun segan nak potong. Ada hari tu, hari Ahad tu, nak murid main mengaji tanya, kemarin ni buat durian 4 hari. Kemarin duri hitam. Allah. Sebelum tu saya biasa tengok je biasa 5-10. Duk tengok depa duk kopek dah. Rupanya hari tu 5:30 petang tu depa buka musangking. Oh tuan-tuan, bukan buah ni, buah elok-elok. Menyesal dah silap. Ni rambutan tak apa, tak menyesal sangat. Tempat makan noh. Baik, sambung insya-Allah. Sambung sikit. Seronok orang ni, seronok. Depa buah durian, semua jenis durian. Jabatan Pertanian, mereka tahulah di apa semua ni. Nama dia tu, subhanallah, no. Musangkin pun berjenis-jenis. No. Fa idza waqafa ala ayatin lam ya'rif ma'naha yahfazuha hatta yas'ala anha man ya'rifu ma'naha liyakuna muta'alliman lidzalik taliban lil amali bihi. Kita tu apabila dia sampai kepada ayat yang dia tidak tahu maknanya, yahfazuha, hendaklah dia hafal ayat tu. Cerita orang Arab dia hafal ayat yang dia tak tahu, hafal. Kalau kita orang ni tertik sikit ayat tu,
Kita baca rasa nak faham ayat ni, tak faham bersepa tu. Tik sikit tuan tu, tulis sikit tepi tu. Ayat ni, ayat berapa? Hendaklah dia menghafal sehingga dia dapat bertanya tentang ayat itu kepada orang yang tahu maknanya, agar dia dapat mempelajarinya, mempelajari perkara itu, bahkan agar dia dapat berusaha untuk beramal dengan ayat itu. Itu no. Jadi kalau kita tak tahu makna ayat, catiklah dalam nota ke sikit, dalam handphone sikit. Ayat ni ayat 55 surah Al-An'am ni aku tak apa makna, tak faham lah. Aku rasa macam nak tahu makna ayat ni, catik sikit. Lepas tu pilah tanya sesiapa, tengok tafsir pun ada bahasa Melayu dah ni, bukan hanya terjemahan no. Tengok, tanya yang mana orang yang lebih tahu, insya-Allah. Baik, kita berhenti tani dulu malam ni no. InsyaAllah saya pun tak mau panjang sangat. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang di sana lemah kurang saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Tenangkan hati kami di dunia, tenangkan hati kami di sana. Lapangkan rezeki dunia yang penuh barakah untuk kami, ya Allah, dan anugerahkan kami syurgamu, anugerahkan kami redamu. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka